Satu Milwaukee. Okey. Satu Dak Mara. Tapi Mara. Dak Mara ni 1000 Nm tau. So saya nak try. Yang ni Milwaukee ni 750 Nm. Alright. Saya nak ketatkan pakai Dak Mara 1000. Tengok. Okey. Milwaukee boleh buka ke tak boleh buka? Kau tengok ah. Yang ni nut ni saya dah longgarkan siap-siap. Alright. So sekarang saya ketatkan dulu pakai Dak Mara. Okey. Okey, nut sini saya ketatkan. Okey. Okey, betul-betul ketat ni. Sekejap. Wih, ketat tu. Oh. Betul ketat sampai stop. So sekarang ni kita try pakai Milwaukee. Oh, 750 je ni. Maknanya beza power dia dekat 250. Milwaukee boleh buka ke tak boleh buka? Tengok. Fui, mantap bos. Senang je boleh buka. Patutlah Milwaukee ni harga dia berapa? Yang ini harga dia lebih kurang 300. Milwaukee ni harga 1000 lebih. Lebih kurang 3 ke 4 kali ganda. Wow. Tapi dia punya power dia boleh lawan 1000 Dak Mara. Patutlah ramai oleh Milwaukee. So kalau korang dapatkan Milwaukee ni, boleh teruskan link kat bawah. Dia ada beberapa pilihan tau. Korang nak bateri yang 5000 mAh ke, Okey. 6000 mAh ke, ataupun 8000 mAh. Masih ada lampu indikator ke depan ni. Ni memang puas hati. Ui, mantap Sekali bos. beli, memang korang akan puas hati. Milwaukee kot, bukan brand biasa. Betul. Harga tengah murah ni. Kalau kat luar harga 2000 lebih. Tapi dekat TikTok Shop.com harga lebih murah. Nak dapatkan Milwaukee, teruskan link kat bawah.